Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas keizinan daripada Allah kita direzekikan bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Dan tadi saya dengan sahabat saya dari Baling tadi, kawan menulis apa Masjid Bukhari, selamat sampai sini. Yang kawan ni dia pergi tulis Masjid Bukhari tak tahu benar mana. Kalau tidak tak sampai saya ke tuan-tuan. Bukhari di lain maknanya. Tapi alhamdulillah sampai. Dan ada Masjid Bukhari yang kata berapa kat 30 minit dari sini. Masjid Bukhari belah mana tak pasti ya. Banyak ramainya masjid, banyaknya masjid nama Bukhari. Dan alhamdulillah saya sempat sampai sini. Tadi Ustaz Ammar ajak makan sarapan pagi dah selesai dan ibu ayah pun dah selesai bersarapan. Dan hari ini insya-Allah saya diminta untuk menyambung dari muka surat yang ke-44 Okey, dah selesai. Hari ini yang ke-46. Sampai hati Ustaz Nazrul ambil saya punya bahagian. Udah saya nak menyambut 46 kita akan masuk ke muka surat yang ke-47 hari ni. Betul? Berhenti 44 maknanya betul lah muka surat 44 lah. Saya mula dengan muka surat 44 Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk yang akan saya bawakan bermula pada hari ini iaitu keadilan dan amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan buku ini adalah buku yang kalau nak kita tengok semula, banyak isi kandungnya diambil daripada pelbagai kitab-kitab hadis. Khususnya daripada kitab Syama'ilun Nabi karangan Al-Imam At-Tirmizi. Jadi Syama'il Muhammadiyah ataupun juga dikenali dengan nama Syama'ilun Nabi alaihi salatu wassalam karangan Al-Imam At-Tirmizi itu banyak isinya diambil dari kitab ini, diambil dan dimasukkan ke dalam kitab ini. Dan dalam 2-3 hari lagi rasanya cetakan Syama'il Muhammadiyah yang kami peringkat luar Jawi terbitkan akan ada di pasaran, yang di situ kita sertakan. Saya tengok tajuk saya hari ini kena juga dengan beberapa tajuk berkaitan dengan pedang Nabi, berkaitan dengan cincin baginda Nabi, kasut baginda Nabi yang ada khazanah-khazanah itu disimpan sampai ke hari ini. Jadi dalam cetakan yang bakal siap mungkin dalam sehari dua ni, kami sertakan sekali dengan gambar-gambar yang berkaitan secara, ada dua versi lah, yang berwarna pun ada, yang tak berwarna pun ada, supaya masyarakat kaum muslimin ini selain daripada mereka mempelajari hadis berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tahu apakah tinggalan-tinggalan Nabi yang terus dapat ditatap sampai ke hari ini. Bahkan janggut baginda Nabi SAW pun disimpan secara rasminya, banyak disimpan di Turki dan ada juga simpanan-simpanan ahli keluarga Rasulullah SAW yang dikatakan ia adalah janggut baginda Ar-Rasul SAW. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu yang dirahmati Allah, antara yang berkait dengan baginda Nabi ini, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kita akan jatuh hati kepada seseorang kalau ada satu daripada 3 perkara ni. Tak perlu kena ada 3-3, ada satu pun kita udah jatuh hati, udah cinta. Yang pertama, kerana keindahan wajahnya. Itu satu. Sebab itu kalau kita tengok anak-anak muda kita, kalau artis Korea datang, menjerit dema, kata orang Perak, menjerit dema, udah meraban tebin, kata orang Perak. Kelang kabut tengok sampai yang histeria. Dan saya setiap kali pergi ke airport, tak ada siapa pun histeria tengok saya. Saya masuk tadi pun tak ada ibu-ibu punya jerit, biasa Kata orang Perak macam Nohin je menengok kita, tak ada apa pun.
Nak katanya bahawa keindahan wajah itu menyebabkan seseorang boleh jatuh hati walaupun belum kenal akhlaknya. Mungkin akhlaknya buruk ya amat-amat, tetapi lantak le buruk macam mana pun seronok menengok muka dia segak. Cantik orangnya. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita jatuh hati dengan satu orang tu bukan kerana wajahnya indah, tetapi kerana jasa dia. Jasa dia. Orang tu pernah menolong kita, pernah bagi satu kebaikan kepada kita. Budi yang baik dikenang juga. Katanya orang tu kita tak? Maknanya kalaulah satu orang tu pernah berjasa kepada kita, walaupun mungkin itulah satu-satunya jasa dia, tapi jasa yang begitu besar. Katakan dia setiap hari memang menyusahkan kita. Satu hari ditakdirkan Allah SWT, kita jalan tepi sawah katakan atau tepi sungai, tiba-tiba tanah tu licin, udahnya kita tergelincir. Kita tergelinciak. Kita tergelincir pula teruk no ya. Minta maaf lah ya. Marah orang Kedah kena tukar kita tergelincir. Masuk dalam sungai, lalu kita pun menjerit tolong. Tiba-tiba orang yang selama hari ni menyusahkan kita, dia nengok kita, dia pun terjun terus dalam sungai tu. Susah saya ya. Boleh saya terus lah ya. Sebab nak nukar tu jadi dia susah sikit ya. Boleh ya. Dia terjun ke dalam sungai itu, lalu dia selamatkan kita, kemudian sambil dia selamatkan kita tu dia maki lagi kita. Menyusahkan orang, suruh kamu ni udah nak qalu pun menyusahkan orang. Tapi dia selamatkan kita. Dan selama hari ni memang dia menyusahkan kita. Hari tu di saat kita udah kelang kabut, udah antara hidup dan mati, itu dah nampak bayang malaikat maut. Tetapi ditakdirkan Allah panjang umur kita, tak sampai hukum lagi maknanya. Dia selamatkan kita, walaupun lepas tu dia maki kita lagi. Menyusahkan orang betul kamu ni. Kena mati pun, kalau matilah masa aku tak lalu. Contohnya, agak-agak kita marah ke ni? Tidak. Kita akan puji dia. Bahkan setiap kali dia maki kita, kita kata moklah sedapnya seorang tu. Seumpama buluh perindu, padahal kawan tu maki. Seberia-beria menyusahkan orang, budak ni kata nak mati pun menyusahkan orang. Tapi disebabkan jasa dia walau sekali, dan jasa itu besar bagi kita, kita akan jatuh hati dan kasih kepada dia. Itu yang kedua. Dan kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, yang ketiga adalah kalau orang tu dia tak pernah berjasa ke kita. Dia taklah handsome orangnya contoh, tetapi dia itu sempurna. Baik dia seorang tokoh yang kita belajar kisah hidup dia, kita kagum dia. Dia dahsyat dia. Orangnya dulu susah, mak ayah susah. Tapi dalam masa yang sama dia bersungguh belajar sampai jadi orang yang pandai, yang cerdik, yang cerdik. Dia jadi orang yang cerdik, yang pandai. Kemudian dia berjaya membina kampung dia jadi kampung yang bagus. Anak-anak dia berjaya. Padahal dia tak ada bagi jasa ke kita. Dia tak ada kaitan dengan kita. Dan mungkin dia telah meninggal dunia. Tapi kerana ketokohan dia, kesempurnaan dia menyebabkan kita jatuh hati dengan dia. Kita kagum dengan dia. Ini kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, 3 sebab yang kita boleh jatuh hati kepada seseorang. Cukup hanya satu, kita akan jatuh hati. Kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, bayangkan kalau ketiga-tiganya ada pada seseorang, macam mana? Lagi kita akan jatuh hati. Dan kata guru kami, ketiga-tiganya ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut keindahannya, sangat indah mengatasi indahnya Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dari sudut kesempurnaan, carilah mana arah dan mana sudut hidup Nabi, semuanya sempurna. Sebab tu dalam tajuk yang sebelum ini, yang tuan-tuan dah belajar dengan Fadil Ustaz Nazrul semalam, antaranya adalah Nabi beristeri ramai. Dan beristeri ramai ini antara bukti kesempurnaan baginda. Sebab tak ada seorang isteri pun yang menceritakan Nabi depan Mika ialah elok,
belakang, di rumah, mak le. Tak ada. Pula. Bagaimana pula kalau saya ini beristeri ramai dan saya hanya beristeri seorang? Dan saya takut. Dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang afdal seorang isteri. Ni orang lelaki banyak tak setuju. Betul, orang lelaki dalam bab ni mungkin pindah mazhab. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang afdal adalah kita beristeri seorang. Tapi kalau nak kahwin 2-3, ya silakan, tetapi kena adil. Cuma mana yang lebih afdal di sisi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang. Okey, Rasulullah pula alaihi salatu wassalam, Allah mengizinkan baginda memiliki isteri yang ramai, yang jumlahnya ada 11 orang. Isteri pertama dan isteri terakhir dikebumikan di Makkah Al-Mukarramah. Isteri yang selain itu semuanya dikebumikan di perkuburan Al-Baqi'. Jadi 9 orang di Al-Baqi', 2 orang di Makkah. Yang di Mekah tu itu isteri pertama dan isteri terakhir. Isteri pertama Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, dan isteri yang terakhir adalah Sayyidatuna Maimunah bintul Haris, iaitu anak mak saudara, mak nakal lah kita orang Kedah tak? Mak nakal kepada Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, iaitu Sayyidina Abdullah ibnu Abbas ni, ibu beliau dengan Sayyidatuna Maimunah ni dua beradik. Dia dua beradik. Jadi mak nakal belah mak. Mak saudara sebelah ibu. Jadi Sayyidatuna Maimunah dikebumikan tidak jauh daripada kota Makkah Al-Mukarramah di tempat yang namanya Sarif, manakala Sayyidatuna Khadijah dikebumikan di perkuburan Ma'la, atau nama dulunya Al-Hujud. Nama lamanya dulu Al-Hujud. Ma'lah ini nama terbarulah. Sebab dia ada Misfalah dengan Ma'lah. Isteri yang ramai ini, selain daripada hikmahnya memudahkan untuk hukum hakam kekeluargaan sampai keluar. Kalau tidak, hanya kalau isteri seorang, jenuh juga nak menjawab. Kerana segala tindak tanduk Nabi itu adalah sumber syariat. Maka Allah mentakdirkan isteri Nabi ramai, dan ini keizinan khusus daripada Allah kepada baginda. Dalam masa yang sama, isteri yang ramai ini selain daripada memudahkan untuk mereka menyebarkan apa perangai Nabi dalam rumah yang akan menjadi suri tauladan kepada lelaki yang lain, antara hikmah juga adalah untuk menunjukkan ketinggian peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana semua isteri-isteri baginda menceritakan kebagusan akhlak Nabi bersama mereka di dalam rumah. Yang kalau di luar rumah, para sahabat dapat tengok, tapi dalam rumah macam mana? Tidurnya macam mana? Lalu ia adalah satu bukti betapa mulia dan tingginya baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Tambahan lagi, dengan beristeri ramai ini, kalau kita halusi mengapa Nabi berkahwin dengan setiap seorang itu, sebab-sebabnya sangat indah. Kalau ada orang kata Nabi ini sebenarnya kahwin lebih ni kena gemar dengan orang perempuan. Kalau ada orang kata begitu, kita jawab, kalau kita tengok isteri-isteri baginda Nabi, ramainya adalah, boleh kita katakan semua mereka kecuali Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang pernah berkahwin sebelum ini. Bahkan ada wanita-wanita tua yang dikahwini oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini semua maknanya dengan dema ni pula dah ada anak. Sebab tu anak tiri Nabi ni banyak. Sampai kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, rumah-rumah isteri baginda Nabi tu boleh kita anggap macam taskar lah. Dengan anak kecilnya, bayangkan macam mana kalau tanyalah kepada ayah-ayah kita, nak tak kahwin dengan janda? Anak kecil lagi. Pening kepala kita, dah nak aku. Kan? Tapi kalau janda tu contohnya dia memang tak ada keluar, anak-anak dah besar, ya mungkin. Nak pula kalau anak dara lagi. Jadi mungkin itu yang kita nak. Tapi kalau kita lihat sejarah hidup Nabi, tidak seperti itu. Dan ini sebenarnya menjawab, apatah lagi, masyarakat Arab memang terkenal berkahwin ramai. Bahkan ada seorang sahabat Nabi masuk Islam bersama dengan 10 orang isteri. Ni sebelum pensyariatan Islam, masa zaman jahiliah dia ada 10 orang isteri, dan dia berdakwah, akhirnya 10 orang isteri masuk Islam. Jadi Nabi kata kena pilih 4 saja. Yang lain terpaksa berpisah kerana mana boleh satu orang mempunyai 10 orang isteri dalam satu masa. Kalau kita lihat Nabi berkahwin
dalam tempoh 25 tahun bersama dengan Sayyidatuna Khadijah dalam keadaan tak ada isteri yang kedua dan ketiga. Maksudnya kalau ikutlah satu orang yang dia gemar nak beristeri ramai, maknanya kalau usia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 itu waktu-waktu yang orang lelaki gemar berbincang, berlabun kata orang Perak, kita mencari bini lah apa masa tu. Tapi kalau dah umur 50 pun lagi, tanyalah orang 50, tak adalah 50 ni kita ke Tuhan lah. Sembahyang. Mau kita bersedekah, mencari apa wakaf. Kalau 50 pun menggatal lagi, itu berat. Itu berat. Secara adatnya, usia yang orang dia ada semangat nak berkahwin lebih ni daripada usia 20-an ke sebelum 50-an. Tiba-tiba Rasulullah dalam waktu itu dan isteri baginda yang pertama juga sudah memiliki suami sebelum ini, bahkan sudah berkahwin 2 kali. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Nabi tidak berkahwin dengan anak dara. Kalau tanya orang lelaki yang belum pernah berkahwin, kita bagi dia anak dara atau yang dah berkahwin? Dia kata mak mana mau, begitu dia first time kahwin mesti cari anak dara. Tapi Rasulullah menerima Sayyidatuna Khadijah yang berusia pula lebih tinggi berbanding dengan usia baginda Nabi. Kalau ikut pandangan yang masyhur, Nabi 25 tahun, Sayyidatuna Khadijah berusia 40 tahun. Walaupun ada jugalah ahli sejarah yang tak bersetuju, tapi yang masyhurnya adalah jarak waktu yang sangat, jarak umur yang begitu berbeza di antara baginda Nabi dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. 25 tahun, bukan setahun dua, tak ada sebarang isteri. Bahkan setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, ada para sahabat mencadangkan untuk Nabi berkahwin lagi kerana kasihan kepada Nabi yang memiliki anak yang masih kecil dalam masa yang sama tiada ibu yang dapat menguruskan anak-anak baginda Nabi. Maka bermulalah Nabi berkahwin yang kedua, ketiga dengan sebab-sebab yang pelbagai. Saya ada tulis di utusan dulu tentang hikmah perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri baginda yang pelbagai. Dan kalau kita sorot sejarah Nabi-Nabi sebelum ini, Nabi-Nabi sebelum ini mempunyai isteri yang lebih ramai. Nabi Daud ada 100 orang isteri. Nabi Allah Sulaiman disebut dalam 700 orang isteri. Sebab tu kalau ada kawan-kawan Kristian kita yang mencemuh Nabi Muhammad kerana beristeri lebih, kita kata cuba tengok Nabi-Nabi sebelum ini yang kamu imani. Kita akan melihat sebenarnya pensyariatan perkahwinan ramai ini adalah satu perkara yang biasa. Bahkan kalau Nabi punya 11 orang isteri, sebenarnya Nabi hanya boleh berkahwin dengan 11 orang isteri sahaja. Adapun umat Nabi, mungkin satu orang boleh kahwin sampai 20 orang isteri. Macam mana cara tu? Tajuk saya bukan cara untuk mencari isteri. Tetapi boleh fikir, boleh fikirkan bagaimana cara satu orang lelaki dia boleh kahwin sampai 20 orang isteri. Maksudnya setiap orang lelaki yang ada di sini, kita boleh berkahwin dengan 20 orang isteri, bahkan 30, bahkan 40, bahkan 50, bahkan 100. Kalau lalu 200 pun boleh. Ada 200 orang isteri. Macam mana caranya? Itu kena kursus yang lain. Maknanya, kalau orang meninggal, maknanya dalam satu masa mesti 4 orang. Itu maksudnya. Dalam satu masa boleh 4 orang. Tetapi kalau meninggal ataupun bercerai, maknanya boleh kahwin lagi. Adapun Nabi, mesti 11 orang saja. Kalau dah meninggal, contohnya, tak boleh Nabi tambah lagi. Hanya 11 orang. Tak boleh isteri yang ke-12, ke-13. Maksudnya kita kalau kira-kiranya umat Nabi boleh kahwin lagi banyak daripada isteri baginda Rasul. Namun sejarah menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sehingga antara hukum yang lain daripada yang lain yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas para isteri baginda. Sebab tu Nabi wafat, 2 orang isteri Nabi, 9 isteri masih ada. Sebab ada 2 orang isteri yang telah wafat sebelum Nabi wafat. 9 orang isteri ini diharamkan berkahwin dengan mana-mana lelaki selepas itu. Kalau isteri kita meninggal, isteri kita boleh kahwin lagi. Tapi Nabi tak boleh. Kalau Nabi wafat, isteri baginda tidak boleh berkahwin dengan orang lain. Nampak macam kesian? Tak, dia bukan kesian. Bahkan kerana demi menjaga isteri-isteri baginda Nabi lah Allah yang Maha merahmati tidak mengizinkan mereka berkahwin dengan lelaki lain. Kerana pasti akan timbul kemudaratan. Kemudaratan dari pihak suami baru, kemudaratan bagi pihak isteri Nabi. Bagi pihak isteri Nabi, mereka akan hidup tertekan kerana mereka tidak akan menjumpai lelaki sebaik Nabi. Dan bagi lelaki baru yang nak jadi suami pada isteri Nabi, mereka juga tertekan.
kerana mereka akan dibanding-bandingkan dengan Nabi. Abang, dulu Nabi tak macam ni. Sudah. Macam mana nak hidup dalam keadaan isteri tidak selesa dengan kita? Maka hikmah itulah Allah Ta'ala mengharamkan isteri-isteri baginda berkahwin dengan lelaki lain supaya mereka dapat hidup aman tanpa perlu rasa kecewa dalam hidup yang baru dengan suami yang baru, dan dalam masa yang sama untuk mereka terus menjadi isteri baginda Nabi di dunia dan juga di akhirat. Jadi itulah kesempurnaan baginda Nabi SAW yang kalau kita halusi perasaan kasih kita pada Nabi, dia akan pergi kepada 3 sudut ini. Kesempurnaan baginda Nabi, akhlak baginda Nabi, jasa baginda Nabi yang kedua, dan yang ketiga adalah kerupawanan baginda Nabi. Sebab supaya manusia akan tertarik kepada Nabi walau dengan apa keadaan sekalipun. Orang yang hanya melihat keindahan, dia akan tertarik dengan Nabi. Sehingga Allah menjadikan batang tubuh Nabi itu begitu sempurna sampai para penyair menyatakan khuliqata mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqata kama tasha'u. Kamu ini wahai Nabi diciptakan Tuhan dalam keadaan langsung tidak memiliki sebarang keaiban pada jasadnya. Ka'annaka qad khuliqata kama tasha'u. Seolah-olah dikau wahai Nabi memilih sendiri untuk menjadikan macam mana rupa tubuh. Yang kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalaulah Allah Azza wa Jalla mengizinkan Nabi untuk memilih sendiri macam mana rupa tubuh baginda Nabi, pasti tidak akan sesempurna tubuh Nabi pada hari ini. Kerana manusia sehebat mana pun tetap tidak akan sempurna dari sudut pilihannya. Pasti akan ada ketidaksempurnaan kerana itu sifat makhluk. Lalu kata guru saya, syair ini lebih baik disebut begini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin li'annaka qad khuliqta kama yasha'u. Kamu diciptakan Tuhan sunyi daripada sebarang keaiban kerana dikau wahai Nabi telah diciptakan berdasarkan kehendaknya. Itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dikembalikan kepada kehendak Nabi, sesempurna Nabi pun pasti akan ada bahagian yang tidak mencapai ke tahap kesempurnaan yang tertinggi. Maka itulah dari sudut keindahan, ada orang tertarik dengan Nabi dari sudut keindahan tubuh badan. Ada orang tertarik dengan Nabi kerana melihat akhlak baginda Nabi, melihat jasa baginda Nabi, dan ada orang tertarik kepada baginda Nabi kerana kesempurnaan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semuanya adalah untuk menarik manusia seluruhnya kepada Nabi, sama ada suka ataupun tidak. Sebab tu ada orang bukan Islam, dia kasih pada Nabi. Saya pernah tengok satu video, orang bukan Islam, orang Kristian, dia tak masuk Islam, tetapi bila sebut pasal Nabi Muhammad, menangis air mata dia. Dia begitu rindu dengan Nabi, tetapi dia tak masuk Islam. Tapi kerana dia mengkaji tentang hidup Nabi, dia rasa, nampak? Kecintaan itu direzekikan kepada dia walaupun ketika itu dia belum memeluk agama Islam. Mungkin dah masuk Islam sekarang, saya tak pasti. Baik, itu semua mukadimah. Okay, sekarang saya akan start. Yang tadi mukadimah lah sajalah, berlabun dengan ibu dirahmati Allah kan. Jadi berlabun, bersembang dengan ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka sekarang saya akan mula dengan tajuk sebenar saya, iaitu kita akan melihat keindahan Nabi dari sudut akhlak. Yang ini juga akan menyebabkan kita rasa, wow, Rasulullah sangat indah dari sudut akhlak. Kerana ini akan menarik kita untuk mencintai Nabi dari sudut kesempurnaan baginda. Mungkin dalam buku ini saya tak pasti ada disebut tentang jasa Nabi atau tidak. Tapi jasa Nabi di dunia pun baginda berjasa kepada kita sehingga kita tahu batas hukum halal haram. Bab makan pun kita tahu yang ni boleh, ni tak boleh. Kalau Nabi tak beritahu, semua kita sebat. Bahkan yang lebih menarik dan mungkin jarang dibahaskan, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri, manusia paling awal masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nabi-nabi, syurga dibuka untuk nabi lebih dahulu. Yang mula melangkah masuk ke syurga yang terawal adalah Rasulullah, seterusnya nabi-nabi dan rasul-rasul, seterusnya kita umat baginda Nabi. Namun dalam masa yang sama, Rasulullah juga sewaktu kita melintas berjalan menuju ke syurga, di titian itu kita akan menemui baginda sepanjang perjalanan kita. Maka kata guru saya Fadilatul Syekh, itu sebenarnya menunjukkan bahawa
bahawa Nabi setelah masuk ke syurga, Nabi keluar semula dari syurga untuk melihat apa nasib umat baginda yang sedang dalam perjalanan menuju